Allah berserta dan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Memang perkataan sabar itu susah. Memang perkataan sabar itu mudah untuk dilafazkan di mulut, tetapi ia susah untuk dipraktikkan apabila kita menghadapi sesuatu ujian. Allah SWT berfirman, Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Perbanyakkanlah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangka Allah suka ampunkan kita, Allah akan ampunkan kita. Kita baik sangka dengan Allah, Allah mudahkan urusan kita. Kita baik sangka dengan Allah, Allah kurniakan kesabaran, Allah akan kurniakan kesabaran kepada kita. Kita baik sangka bahawa Allah Tuhan yang maha mulia dan maha rahmat, maka begitulah Allah akan berurusan dengan kita insya-Allah.